Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi Teknologi Sains. Kami daripada kumpulan Portal Food. Hari ini kami akan bertanyakan kepada teknologis lah berkaitan beberapa soalan untuk kami nyatakan dalam video kami. Apakah risiko kesihatan yang boleh berlaku jika pengendali makanan tidak mematuhi peraturan agar makanan selamat dimakan? Peraturan kita kena faham setiap mengenai makanan tu. Dia kena memahami pertama dia kena menghadap khusus lah mana-mana penerima makanan. Yang kedua, dia kena ada vaksin. Kalau kedua-duanya dia tak patuhi, risiko dia yang pertama adalah risiko berlaku penyakit bawaan makanan, sama ada menyebabkan keracunan makanan. Apakah peranan sijil khusus pengendali makanan dalam memastikan tahap keselamatan makanan? Okey, kalau sijil ikut peraturan makanan kita, peraturan kebersihan makanan adalah wajib. Di mana bila sebut tentang pengendali makanan, siapa itu pengendali makanan, kita tengok. Maksudnya sesiapa sahaja yang mempunyai kontak langsung ataupun direct kontak lah, ataupun sentuhan langsung, sama ada dia memasak, menyediakan, menjual ataupun bungkus. Maksudnya dia dah sebagai pengendali. Even kalau kamu lah ataupun kita nak bekerja sekejap nak bantu, dia kena masih wajib juga ambil sebagai khusus. Itu impak lah. Dan kita kena refer vaksin. Vaksin adalah kita nak elakkan sebarang penyakit typhoid lah. Andai kata dia sakit, kita nak dia menyebarkan kepada orang yang makan sebagai carrier pemakan yang orang makan. Maksudnya penting sebagai satu langkah pencegahan nak bagi tahu yang dua benda ni, khusus vaksin ini penting supaya kita nak elakkan sebarang risiko penyakit bawaan makanan. Kita nak latih dia pengendali makanan tu supaya patuh apa-apa tentang do and don'ts dalam pengendalian makanan lah. Sebab kalau dalam khusus kita memang kita bagi tahu apa keperluannya daripada daripada bahan mentah sampailah dia dihidangkan. Itu kepentingan dua benda ni lah. Boleh kenalkan diri Encik? Nama Muhammad, panggil Muhammad je. Okay. Pernahkah Encik berasa ragu-ragu untuk makan di luar? Pernah. Kalau kedai tu tiba-tiba warga asing yang hidangkan makanan tu. Jadi pernahkah Cik melihat sijil penggredan permis makanan yang dipamerkan di kedai? Sijil yang macam mana tu? Biasanya kalau kita pergi kedai kan, dia ada tulis grade A, grade B dan C. So yang tu dia akan tampal dekat permis lah. Pernah ke Cik melihatnya? Pernah. Kalau sijil itu pernah. Okey, kalau macam tu, kalau sebelum pergi makan tu, adakah Encik akan menilai tahap kebersihan permis makanan dan juga pengendali tu sebelum Encik masuk ke kedai tu? Kalau biasa saya pergi kedai, saya tengok pekerja dia pakai apron ke tak, dari segi dia warga apa, Malaysian ke non Malaysian ke. So saya tengok dari segi kebersihan lantai lah. Itu biasa yang saya tengok. Kebiasaannya orang ramai menggunakan Google Maps untuk mencari kedai makan. Namun, adakah premis tersebut berdaftar secara sah? Dan adakah pengendali makanan mempunyai suntikan anti-typhoid serta latihan pengendali makanan? Selamat dari dapur ke pinggan. Peranan pengendali makanan di Bandar Baru Selayang. Bandar Baru Selayang merupakan bandar yang pesat dengan aktiviti perniagaan makanan. Namun, isu keselamatan makanan dan kebersihan pengendali makanan menjadi satu keutamaan dalam isu kesihatan persekitaran. Antara objektif kami adalah meningkatkan kesedaran terhadap pengendali makanan berkaitan dengan kebersihan. Seterusnya, menggalakkan mereka untuk mendaftar khusus pengendali makanan yang sah, dan akhir sekali membuat laman sesawang untuk sebagai pusat laporan dan rujukan. Setiap pengendali makanan memainkan peranan penting dalam menjaga kebersihan dan kesihatan masyarakat.
Kebersihan anda, keselamatan kami. Dan sertai komuniti pengendali makanan sihat hari ini.